Ini adalah hasil dia, hasil fresh lepas kita dah masak kita punya bunga telang ataupun blue pigeon pea flower kita. Hello, welcome to one of my video. I am Hassan Al-Habshi, Farm with Love, Shared with Heart. Okay, so for today's video, saya akan tunjukkan kepada tuan-tuan dan juga puan-puan cara untuk kita nak buat satu jus yang sangat istimewa. Wow. Kita akan buat jus tu daripada bahan utama kita adalah bunga biru. Okay, so kita hari ni kita akan buat jus bunga biru yang very refreshing. Okay, so jom. Let's go. Okey, tuan-tuan dan juga puan-puan, inilah yang saya cakap tadi, bunga biru ataupun nama lokal kita ni adalah bunga telang lah, bunga telang, blue pigeon pea. Jadi hari ni kita akan buat jus yang kita akan guna bunga telang kita, sangat refreshing dan sangat sedap. Jom kita petik dulu bunga kita. Kita nak ambil yang dah betul-betul kembang macam ni, yang mana yang masih lagi kecup dan belum kembang kita jangan petik dia. Okay, ni contoh dia. Okay, so kita ambil bunga telang kita. Okey, siap. Ni dia tuan-tuan dan juga puan-puan. Okey, jadi bunga telang kita ni kita ambil kuantiti dia dalam lebih kurang tak perlu banyak pun lah untuk nak buat. Hari ni saya nak buat 1 gelas je. So tak perlu banyak. Kita ambil dalam 5 buntum lah. 5 bunga. Bila saya cakap nak buat 1 gelas, saya ingat tak apa, saya akan buat 2 gelas lah. So 2 kita akan ambil 10 bunga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cukup ada 10. So kita akan buat hidangan untuk 2 gelas jus bunga biru ataupun blue flower juice. Okey, jom. Okey, tuan-tuan dan juga puan-puan, sementara kita tunggu air kita tengah boiling sementara kita tunggu air kita tengah boiling, kita akan buat untuk 2 serving. Okey, kita punya blue flower juice ni. So kita ambil limau nipis 3 biji 3 biji limau nipis. Okey, so kita potong limau nipis tu. Okey, sementara tu kita potong awal-awal, kita potong siap-siap limau nipis tu. Okey, air ni dah tengah mendidih. Okey, dia tak perlu lama sangat. Bila kita masukkan kita punya blue pigeon pea flower ataupun bunga telang kita ke dalam air yang tengah mendidih ini. Okey. Okey, so kita ambil bunga ni. Okey, kita ambil bunga kita. Yes. Masuk dalam tu je. Warna dia bertukar kan? Air make sure biar air mendidih dulu ya, tuan-tuan dan juga puan-puan, air kena mendidih dulu. Okey. Okey. Jadi bila kita rebus dia ni, bila kita rebus dia, kita masuk dalam air mendidih, automatik dia punya warna akan bertukar lah. Warna dia akan bertukar.
Okey, tuan-tuan. Kita sedang masak di kebun outdoor. Bukanlah masak, buat jus. Okey, jadi inilah dia punya proses dia. Oh, nampak air tu, warna tu dia dah tukar jadi warna biru. Warna biru, tak apa. Kita biar dia betul-betul betul-betul biru lagi. Okey, jadi sementara tadi kita dah potong limau nipis kita. Untuk 2 serving kita buat 3 biji limau nipis ya, tuan-tuan dan juga puan-puan. Okey, dah siap. Ini dia dah hasil dia, hasil fresh lepas kita dah masak kita punya bunga telang ataupun blue pigeon pea flower kita. Okey, jadi tuan-tuan dan juga puan-puan, bila kita dah masak kita punya bunga telang tu, just masuk dalam ni cawan kita. Okey. Saya buat 2 lah buat 2. Kita letak, kita perahkan limau nipis. Okey. Bila kita perah limau nipis, warna dia akan bertukar tau. Ni saya just nak tunjuk apa dia punya beza. Ini lepas perah limau nipis. Ini pure bunga jus bunga biru kita lah, bunga telang kita. Beza dia. Okey, so resepi dia macam ni. Dah masuk limau nipis, okey. Kita kena masukkan madu. Okey. Masukkan madu. Masukkan madu kelulut kita ni by Panggian Naturals, 3 sudu 3 sudu. Barulah sedap. 3 sudu. Okey. Lepas tu masukkan ais. Okey, masukkan ais. Dah jadi dah satu sangat refreshing punya jus daripada bunga biru kita. Dan tapi kita kena campur dengan madu, baru rasa dia akan jadi lagi sedap. Okey, jemput minum tuan-tuan dan juga puan-puan. Bismillah. Oh, sangat refreshing. Okey, jadi tuan-tuan dan juga puan-puan, terima kasih banyak. Jumpa lagi dalam video saya yang seterusnya selepas ini. Hassan Al-Habsyi, Farm with Love, Shared with Heart. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih.